Okey, kita dah sampai tempat wajib kita singgah kalau kita balik kampung. Tempat wajib kita singgah ni. Kalau dulu kita mai, orang dah ambil padi. Sekarang ni orang dah tanam balik. Ni tempatnya. Kan, cantik kan? Hujan renyah-renyah dah lah. Okey. Cantik tempat ni. Sekejap lagi kita nak pergi ronda. Kita nak pergi cuba kena dihusup pula. Dihusup kat mana? Kat situ tepi pantai dah lah. Okay, ayam pun dah sampai. Ibu order ayam. Ibu ayam apa ni ibu? Latte karamel. Oh, latte karamel. Abah masih lagi dengan standard orang kampung lah. Orang kampung ayam ni ya. Apa nak kena? Selepas kena ayat dengan ibu dia sampai tak? Makan tak? Yang pakai api perhabis siapa? Papi order makanan. Makanan baru. Papi order makanan baru. Sebab dua orang baru mai tak cukup dia kata. Jadi kita lepak sini. Beli apa? Ada nasi. Nasi. Dah ni kari. Adik beli apa pula? Ya Allah. Basah. Dia memang tak ambil kari habis. Tengok ah. Dia memang ambil kari habis. Wah, tak sabar kat dia tak ni? Mi kari kan tak baik. Mi kari. Lah ni tunggu kakak makan. Kakak makan lambat. Oh, dah bunyi azan. Ambil bukan tetap ingat. Azan sudah berkumandang. Jadi masa untuk balik. Tapi kakak dah makan lagi. Kakak jauh baik lekat ni. Adik, makan apa tu?